Assalamualaikum semua. Jom kita masak tom kha gai. Tumis bawang merah, bawang putih, halia, serai dan lengkuas. Masukkan ayam gaus hingga sebati. Masukkan santan dan sedikit air. Perasakan dengan gula, garam dan perasa. Masukkan sos ikan Thai. Masukkan daun limau purut dan cili. Tambah sedikit air. Biarkan masak. Okey, sekali masukkan air limau nipis. Hias dengan daun bawang. Siap, selamat mencuba.